Selain daripada kegunaan wahnya, sabuknya juga boleh buat garu-gata saya awak tahu dok buahnya ni banyak kegunaan dia sebenarnya. Hari tu cik bikin beli airnya, lepas tu gak nampak tambung kulit. Gak patu cik bitok lah separuh be. Kita nak separuh be, kita nak buat garu-gata. Be tu kata ambil yang banyak go. Dok royaknya hebatnya Allah Taala di dalam sebutir wahnya tu kayak macam-macam kita boleh guna. Kalau tu pokoknya kita boleh buat pinggir makuk. Buat tabung pun boleh. Pas sabuknya buat gapo ya, buat bakar dok sabuk dok. Pas buat gapo lagi hok cik bi tahunya buat garu-gata. Ha, pa cik bi ajar cik bi, sabuk ni boleh buat garu-gata tanpa menotok ke kulit badan kita. Gak sabit atas batas sepohong pokoknya tu ke. Semua benda boleh buat. Saya awak buat batin nyapuh pun boleh dengan daunnya dia tu di. Nak royak buinya hebatnya Allah Taala. Cumanya kita lah kena mikir, kena kreatif mikir goni tu hewat goni ni buat apa, tu hewat goni ni buat apa. Sebabnya setiap segala benda hok berlaku tu ada hikmah di sebaliknya. Ni rancangan tanyalah ustazah ko. Hei, saya awak jangan nak panggil cik bi ustazah lah, cik bi khotel. Cik bi nak royaknya ko saya awak. Kalau kita gata, kita garu ke. Kulit kita tak nak tok saya awak tak usah rusing. Hok ni cik bi buat ni tebal sikit. Kalau awak nak nipi boleh awak parah sikit tengah tu dia. Tak ada masalah. Lepas tu awak jemur kering dulu. Lepas tu awak boleh buat garu. Dah lah kurat-kurat mana ada tu.